Para wanita, korang mesti ada masalah macam aku ni. Tudung kena foundation macam ni, atau terkena bekas-bekas makeup. Korang jangan risau sebab korang boleh je guna sabun badan makeover ni cuci tudung-tudung korang yang terkena bekas-bekas makeup korang tu. Aku akan letak dalam satu skop macam tu dan aku akan rendam dalam air suhu suam-suam gitu untuk cepat kotoran tu hilang. Aku akan rendam dalam 1 jam atau dalam 1 malam macam tu. Kita tengok result dia lepas ni, okey? Okey, ini lepas aku dah rendam dalam 1 jam, korang boleh tengok foundation tu dah mula pudar sikit. So kita nak try sental foundation ni, nak tengok dia hilang ke tak. Okey, yang ni aku akan sental macam ni je. Korang boleh tengok. Korang nampak tak? Kotoran tu hilang kan? See, foundation tu dah mula pudar. So kita akan sental kat tempat lain pula. Kita tengok. See, tengok nampak tak? Hilang kotoran tu. So dengan sental macam ni je. So ini lepas aku dah cuci guna sabun badan makeover. Tengok result dia. Hilang semua foundation tu.